Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu mengenai bagaimanakah kita boleh mendirikan solat dengan sempurna. Ya, sebenarnya telah pun belajar sejak dulu sampai sekarang masih lagi, dan insya-Allah kita cuba usahakan bagaimanakah cara untuk lebih mantap atau lebih sempurna. Yang kita lah laksanakan sekarang ni memang telah pun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun kita nak lebih sempurna dan lebih tepat apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memanglah solat ni kalau salah, kalau silap, kalau tak sah, maka ibadat-ibadat lain pun ikut tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu problemnya. Maknanya kalau solat kita ditolak, maka ibadat-ibadat lain pun turut ditolak. Awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salah, wa in qubilat sa'iru amali, wa in ruddat sa'iru amali. Perkara yang pertama dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solat diterima, maka yang lain-lain pun turut diterima. Kalau solat ditolak, maka yang lain-lain pun turut ditolak. Oleh demikianlah dipastikan kita melaksanakan solat itu menurut yang sebenar, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita pergi lebih jauh, perlu diingat bahawa sungguhnya hubungan kita dengan Allah melalui solat ini bukan hanya sekadar ikut zahir saja, hendaklah diikuti oleh dalaman. Nampak anggota sujud, nampak anggota rukuk, maka hendaklah hati juga rukuk bersama, sujud bersama. Kadang-kadang lahiriahnya semayang, dalaman tak semayang. Maka yang ditakuti, Imam Ghazali berkata, Allah Ta'ala terima solat seorang itu mengikut setakat manakah khusyuknya. Kalau khusyuknya 10%, dapatlah 10%. Kalau khusyuknya 1%, 1% je lah. Itulah yang kita harapkan, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kadang-kadang hati itu memanglah, hati ni dia merayau, suka merayau. Lebih-lebih lagi waktu kita berhenti di berjalan. Semayang kan berhenti. Tetapi mudah-mudahan kalau semayang salat itu sempurna, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima juga amalan yang kita buat. Zaman mutaakhir ini, hati memang payah nak tepat, nak tetap untuk menghadap Allah Ta'ala. Maka yang hati itu payah nak tepat, nak tetap, yang lahir mesti dibuat sempurna. InsyaAllah, mudah-mudahan itulah antara lain sebab penerimaan Allah Ta'ala semayang kita. Menurut ilmu fiqh, asal ikut rukun salah. Menurut ilmu tasawuf, dia bergantung kepada dua-dua. Maknanya luar pun ikut, dalam pun ikut sekali, khusyuk pun. Sampai dah taraf kita dipanggil tamallukan. Tamallukan ni maknanya
terlalu rindu kepada Allah. Bukan lahiriah saja yang rindu, tapi batiniah pun rindu sekali. Memang peringkat awal-awal kita perhatikan kepada cara mana kita nak mulakan ibadat. Kalau kita ikut yang benar, mudah-mudahan yang ujung pun ikut benar. Maka pada hari ini kita akan huraikan satu persatu, mudah-mudahan cukup masa, iaitu bagaimanakah berwuduk yang sebenar. Kita lihat syarat. Yang pertama, beragama Islam. Orang kafir berwuduk pun tak jadi apa. Orang kafir pun tak jadi apa. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz maknanya kanak-kanak yang boleh membezakan antara sah dan batal, yang elok tak elok. Orang tua tak payah mumayyiz tu, budak-budak. Orang tua sudah tentu dah, dia faham. Maksudnya peringkat 7 tahun, 8 tahun dia boleh bezakan mana yang elok, mana yang tak elok. Itu mumayyiz. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Ini orang perempuan lah. Mana dia kalau berhadas nifas, dia tak payah berwuduk. Orang lelaki tak ada haid, tak ada nifas, boleh bila-bila boleh berwuduk. Ya. Yang keempat, tiada yang menghalang daripada sampai air kepada anggota wuduk. Maknanya di tangan ni tak ada getah, tenaga ke apa, tak ada cat, tak ada benda-benda yang menghalang. Tapi inai tak ada masalah, inai masih boleh, dakwat tak apa. Tetapi kalau masuk duri, kita rasa-rasa gitu ada duri, wajib dicabut duri itu. Wajib dicabut. Pasal lubang yang ada pada duri itu, lubang yang termasuk jadi lubang tu, itu dikira anggota zahir. Bagaimana nak buat? Dicabut-cabut tak boleh, cabut tak boleh, tak terasa, tak cabut, tak mahu dia. Kita nak sembahyang mana? Bagian penyelesaian ni masuk terus, senang. Terus bila masuk terus, terasa-rasa tak ada dah, kita tak ada tu. Pasal bila dia zahir, lubang yang ada pada duri itu dikira anggota zahir. Oleh demikianlah tidak boleh kita menanam rambut. Bila tanam rambut, maknanya lubang pada rambut tu dikira anggota zahir. Itu sebabnya hidung ni kita ni kalau terpotong, nampak dia pun dalam tu, wajib basuh. Kalau berkelahi, pancung, putus lubang hidung ni, maka dalam lubang hidung itu wajib dibasuh, dianggap anggota zahir. Tetapi mata tidak anggota zahir, biji mata tu. Jangan dibasuh biji mata tu. Dia berwuduk celik mata, tak payah. Maksudnya mata bukan, biji mata bukan anggota zahir. Itu dia. Maknanya tidak ada sesuatu yang boleh menghalang sampainya air. Tapi orang nak mengundi akan datang, nak buat cap, celup. Celup tu tengok, maknanya kalau dia ada zatnya, ada benda, maka dia menghalang air. Tapi warna saja tak. Itu pun dah bawa fatwa lah. Tak ada fatwa begitu hukum je.